Mana orang yang melihat pada amal, orang tu tidak layak masuk dalam makam ma'rifat. Itu maksudnya. Sebab itu buat amal, padamkan. Wal amalu salihu yarfa'u. Amal salih tu yarfa'u, Tuhan angkat. Dalil angkat kata ya Sayyidina Ali, maknanya tidak ada lagi dalam mulahazah dia. Ya, dia buat amal kemudian teringat amal dia. Buat cerita pula dengan orang, itu sah amal dia ditolak, tak diterima. Bila amal salih diangkat, dalil angkat, tidak ada dalam ingatan dia lagi dah. Habis, dia pun tak ingat amal tu. Menandakan amal tu diterima. Kalau sibuk terima, setengah pula ambil gambar lagi, lepas tu tunjuk kat orang. Dia buat amal dulu, si derma ni, biarlah tu. Sebab ibadat satu benda yang payah nak buat. Satu lagi payah lagi, matang dalam ibadat. Lagi payah. Ya, nak jadi matang dengan ibadat. Siapa yang matang? Yang qulubuhum Allah faqat. Hati dia dengan Tuhan dia, tak ada minat dengan orang tahu. Orang nak tengok, tak tengok amal, tak ada hal bagi dia. Sebab dia hamba Tuhan, bukan hamba orang. Dia tak ada minat langsung ya, kepada nak glamour ke apa, tak ada. Itu orang yang betul-betul iman dia mantap. Sebab dia kata man lam yasluh di ma'rifati syaghalahum bi ru'yatil amal. Siapa yang tidak layak untuk mengenali Allah Ta'ala, mana pintu ma'rifat tak dibuka, disebut dia dengan melihat amal.